Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, tajuk pada hari ini tentang pesakit tinggi kolesterol mesti elak makan ini. Hari ini kita dapat lihat banyak sangat kategori tak kira usia tinggi kolesterol. Kolesterol ini kalau tidak dikawal atur, tidak dijaga, akan mengakibatkan masalah yang lebih serius, masalah jantung. Kolesterol yang tinggi juga boleh mengakibatkan isu stroke. Jadi sangat bahaya. Kita kena kontrol dari awal untuk pastikan kita dapat kesihatan yang baik, kualiti hidup yang sihat insya-Allah. Jadi untuk pesakit yang dah memang cek tinggi kolesterolnya, perlu berwaspada dan perlu bijak dalam memilih makanan yang anda ambil hari-hari itu. Okey, yang pertama sekali kena limitkan lemak tepu. Kita panggil saturated dan lemak haiwan. Kebanyakan saturated fat ini terdapat dalam lemak haiwan lah. Ada juga sedikit dalam sumber tumbuhan. Seperti butter, lard, ghee, produk tenusu yang high fat dairy food pula. Dairy yang susu-susu lah. So pilihlah yang low fat untuk yang dah ada masalah tinggi kolesterol. Penggunaan butter, lard, ghee biasanya orang guna untuk masak nasi apa semua tu kan. Tolonglah limitkan, bertukar kepada sumber yang lain ataupun nak ambil sedikit saja. Kemudian limitkan ataupun bukan kita kata jangan makan langsung kan. Cuma dia kata kalau boleh jangan makanlah. Tapi kita mesti nak ada benda-benda ni dalam kehidupan kan. So limitkan. Yang keduanya daging merah, daging proses. Potongan daging berlemak. Kadang-kadang especially makan dekat kedai, makan dekat luar, daging-daging yang diorang masak tu, diorang takkan buang lemak habis. So banyaknya lemak di situ. Hadkanlah. Kambing dah tersilap pula, sorry ya. Kambing lamb. Kambing. Khinzir untuk yang non-Muslim, babi. Kalau boleh. Sebenarnya kalau non-Muslim pun janganlah makan banyak sangat juga. Sebabnya babi ni memang menurut kajian ada parasit kan, nak bunuh dalam dia tu pun memang susah. Kemudian sausage, bacon. Ini semua daging merah, daging proses yang kita mudah nak disediakan tu. Ketahuilah tingginya kolesterol, lemak jahat. Kemudian lemak trans, hasil bake. Banyak yang suka makan biskut, pastry. Yang bergoreng tersedia, beli yang nak mudah simpan kan. Sampai ke petang boleh makan. So package snack. Package snack semua ni tinggi dengan lemak trans yang sangat tidak bagus. Membuatkan tinggi kolesterol, nanti dia boleh clog kita punya saluran darah tu. Okay, nextnya minyak tropika, tropical oils yang dikenali sebagai minyak kelapa sawit, palm oil, minyak kelapa lah, coconut oil. Tinggi lemak tepu. So hadkan penggunaan minyak ini, beralihlah kepada olive oil ataupun sunflower oil lah. Minyak yang lebih baik. Nextnya, organ daging dalaman. Yang ni, Lia pun suka makan hati, pedal, sedap kan. Tapi itulah, memang hati, pedal, organ daging dalaman ni tinggi kolesterol. Jadi untuk yang dah ada masalah, yang tak ada masalah pun sebenarnya perlu had-hadkan juga. Okay, watch out your diet dalam sehari-harian lah. Jangan fikirkan tekak yang sedap, tapi fikirkan dalaman kita yang dah sesak dengan lebihan kolesterol dan lemak-lemak jahat semua tu. Nextnya, barang makanan tinggi gula. Ini saya boleh cakap terlalu banyak yang mudah didapati zaman-zaman sekarang lah. Especially minuman dan snack yang dimaniskan. Boba ke apa ke, kita tak nak cakap brand tapi banyak sangat minuman, cookies kat luar sana yang jual. Kadang-kadang boleh dapat pada harga murah, ada promotion kan. Yang tinggi gula, rasanya memang sedap, manis. Tapi ini akan meningkatkan TG, triglyceride lah. Dan akan mengurangkan lemak baik. Which is memang sangat tak bagus for those yang memang dah ada isu tinggi kolesterol. Makin anda makan ni, makin tinggilah juga kolesterol. Makin berisu lah masalah-masalah salur darah dan air sekali. Jangan sampai full stroke. Kalau half stroke tu, full stroke. Even orang half stroke pun sekarang boleh mengakibatkan kematian. Sebab bila stroke ni, organ dalam pun kemungkinan akan rosak juga. So hati-hati ya kawan-kawan. So Lia berkongsi juga benda-benda informasi ni. Lia pun tengok pun kita pun kita pun akan
akan untuk nak apa? Kita pun akan nak jagalah macam tu. So kita kena tahu kita hidup ni makan berpada-pada sebab nantinya kita akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan tanya sama ada kita ni menjaga tak apa yang Allah bagi amanah ni. Kita punya organ, kita punya tubuh badan semua. Baiklah, tu saja perkongsian Lia pada hari ini. Jaga kesihatan semua, jaga solat. Bye. Assalamualaikum.